Saya Bidi. Welcome to ZZ Travel Channel. Kali ni kita orang pergi dekat Laman Rindu. Ni dekat Sungai Bil. Kira kalau daripada KL tu korang exit Tol Berang, dekat je, tak sampai 15 minit dah sampai sini lah. Ni kita baru nak masuk, belum sampai campsite lagi ni. Belum sampai campsite dah hujan dah. So kita santai-santai dulu, tunggu hujan berhenti. Tengok campsite dulu sana. Jom pasang kemah. Dah sampai Laman Rindu. Ni tapak A. Tapak A ada boleh pasang 3 kemah. 4 lah kot, satu kecil. Ni. Kali ni kita camping dengan tim office aku sebenarnya. Tengah hujan lagi ni, lengah-lengah nak pasang kemah. Kita pacak 3 kemah je. Yang lain ni semua apa ni, jalan-jalan je. Easy ke? Easy lah. Easy. Susah, tak ada cameraman. So single lah. Korang sampai berapa lama? Dah lama lah? Lama tu. Bertahun dah. Aku tengok hujan tadi, aku tahu tak boleh pasang kemah, lepak-lepak dulu kat depan. Tak lebat pun. Lebat main dah. Seli lah. Kat luar lebat. Ya, pasang kemah luar. Tak barang. Hei, ni dah lupa apa? Yang angin tak ada tu. Yang angin tak rumah. Kau tadi jual ke? Maybe dia jual. Sunset rumah. Aku jual yang ni tu jual Abang Miki. Betul. Macam siap. Kita beli dulu. Kalau beli rumput kan order. Okey, dah settle pasang kemah. Ni setup kemah kita orang. Aku punya meja. Bini aku punya meja. Zack. And dalam kemah. Best lah camp ni. Lepas tu kita masak. Mana dua pakai? Dulu masuk bawah jalin. Jalin jadi lah. Lepas nak kicap. Orang nasi Dia buat. nak pergi bau dah. Jalin ni. Buat long jap. Tak kapur.
Morning. Hari kedua. Malam kita dah BBQ, dah mandi. Pagi ni kita breakfast tu. Jadi kita dua campsite lah. Pagi ni relax-relax tu, kita santai tu. Ni kalau dia dapat benda baru, kalau korang sampai kat tempat ni lah, sungai memang lawa gila. Tempat ni sungai cantik tau. Kalau korang tengok air jernih tapi dia kawasan batu-batu banyak sangat lah, korang kena bawa aqua shoe lah. Untuk budak-budak kalau datang sini mandi, parent kena watch out, kena tengok. Jangan, sini budak-budak jangan lepas lah mandi suka-suka sekali. Kalau budak-budak kecil lah. Tapi memang mandi dia best, sungai dia best. Campsite kita orang tapak memang depan sungai, tapi kena turun tebing sikit lah. Mandi. Okey, korang sampai-sampai sini, ni entrance dia. Korang akan terus nampak toilet. Toilet okey, bersih, cantik, well maintained. Ni dia. Ni tempat shower jamban. Ni pula luar dia sinki lah, sinki komplit. Jom bu. Ya. Okey. Itu toilet lelaki. Ni pintu toilet perempuan, jangan salah. Korang masuk-masuk je. Ni entrance ke campsite. Okey, kalau first kali bila korang dah sampai kat depan ni, korang akan nampak tapak A. Tapak A ni kalau sekarang dia orang kata boleh masuk 3 kemah. Kalau boleh sumbat kemah kecil lah, kalau nak selit lebih daripada 3 kemah. Ni keluasan dia. Keluasan dia kalau korang tengok, kemah kita orang 3 kemah yang buka awning besar, still muat. Cantik lah. Ni sinki. Ni sinki dekat. Tadi dekat toilet ada sinki, kat sini pun ada sinki. Ni pula tapak B. Kalau situ tapak A, yang ni tapak B. Ni tapak C memanjang. Kalau tapak C ni semua tapak saiz besar-besar. Setiap belakang kemah ada sinki. Lighting okey, tak terang tak gelap.
Dah lepas tapak C, ni tapak rimba. So ABC satu toilet. Yang rimba ada toilet juga sendiri. Tapak rimba ni tak tahu macam mana. Tapi orang kata ni port paling best lah, tapak rimba ni. Tempat sungai dia pun ni kid friendly. Kalau kat bawah tak berapa nak kid friendly sangat, banyak batu. Bang. Salah. Ambil bawah tapak ni. Cantik juga. Tapak rimba ni dia wall dia tak, dia betar lah, dia bukan batu. Macam ni tapak rimba. Boleh bawa kereta sampai atas. Itu lah. Rupanya boleh masuk kereta sampai atas. Okey lah. Tapak pun besar. Luas. Kalau korang ambil tapak rimba, patut tapak rimba famous. Tapak rimba semua redup. Walaupun tapak rimba, walaupun tapak wall, tapi facility ada. Facility cantik. Tapi 2 toilet je lah. Tapi still facility cantik. Patutnya lepas ni kita tapak rimba lah. Faham? Salah. Patutnya lepas ni ambil tapak rimba. Bapak geduk tu. View pun lagi lawa sungai tu. Jom kita next pula. Ni Park Point ni ada banyak soket. Share-share lah. Tapi make sure lebih 10 meter lah korang punya extension cable. Semua tapak ada. Cuma share-share lah. Kena tarik panjang sikit. Ramai yang ikut sudah ni. Rombongan. Atas ni campsite ke ada? Ni wild juga. Ni boleh pijak ke tak ni? Hati-hati dek. Lebih baik dek. Simen. Belakang ni pun ada campsite juga. Tapi tak tahu campsite open ke. Toilet pun ke. Siap parking kereta lagi. Ini buat pancing best lah sini. Tak, ini staff kebun durian ni. Dek. Ini kawasan durian. Ladang kebun durian ni. Apa tengok durian tembus. Okay, so far lah campsite ni memang best lah. Ada reason lah kenapa dia hotspot. Okay, kalau korang tengok daripada bawah ni, itu tapak A. Senang nak tengok, ni tapak B. Yang manjang ni tapak C. Korang tengok hujung sana, situ yang rimba tadi. Daripada sini korang pun boleh tengok, dia jenis sungai batu kan. Batu banyak. Pasir tak masuk dalam spender, tapi air dia sejuk. Budak-budak mandi kena tengok jugalah, wocak-wocak lah, sebab banyak batu kan, jadi air pun laju. So far kita orang bermalam kat sini. Malam tadi sini tempat malam-malam sejuk lah. Dia punya siang dia tu panas ikut tempat. Tapak A agak terang, panas sikit. Ada satu port yang geduk. Port B terang juga. Port C terang. Yang rimba tadi semua geduk. Apa dia? Itu CO. Kau tahu CO ni rajin buat maintenance. Dia akan pusing campsite ni. Dia akan check campsite. Ni CO ni memang paling bagus lah. Memang rajin buat kerja.
Apa nama dia? Apa lagi? Bateri apa lah ni? Memang lama kan nak pergi kan? Apa? Pakai kabel dia. Ada satu yang besar. Tapi satu bahaya. Aku sekarang ni problem macam kita pergi dekat abah kau tu lah. Ayah kebun ayah tu. Ni suasana malam. Kat sini dia punya campsite je terang juga. Tak terang tak gelap lah. Jadi cantik sangat kalau nak camping. Sinki ada dekat belakang campsite. Kalau korang ni nak basuh pinggan malam-malam pun jangan risau, ada lampu. Barang-barang nak basuh pinggan pun ada disediakan. Ke kita punya? Dia disediakan. Okay, ni malam kedua. Malam ni hujan lagi. Betul-betul hujan ni. Tadi siang petang hujan. Okay, malam maghrib tu reda dah. Ni hujan lagi. So lepak-lepak je. So wife tengah masak apa pun? Steamboat. Masak steamboat. Tapi relax dulu, tengah kenyang lagi. Malam kek lah makan. Semua santai-santai dulu. Layan hujan. Best. Ni tempat ni kalau korang nak datang ASMR memang terbaik lah. See the bunny sleeping